Kalau tak ada, pesanan terakhir saya, kalau kita nak jaga agama kita, kita jangan letak parti atas daripada agama. Tak kisah parti apa pun. Sebab saya dapat tengok kadang-kadang jadi tersebar pahaman-pahaman yang tak betul ni, orang lari pada Ahlussunnah wal Jamaah ni. Sebab orang yang sebarkan tu sepati dengan kita, jadi kita tak tergamuk. Hak ni hak berlaku. Kita perasan dah dia khabar ni tak kena dengan Ahlussunnah wal Jamaah ni. Tapi ada arwah orang parti kita. Maka kita pejam mata. Bila kita akan bising dengan penyelewengan dia, kalau dia lopak parti. Kalau dia parti lain, baru kita kata, oh dia ni bawa Syiah dia ni. Dia ni bawa Jabariyah ni. Dia ni orang Wahabi. Baru kita bunyi. Masa dia duduk tinggi atas parti kita, kita buat tak apa perasaan gitu. Akhirnya rosaklah agama kita. Sedangkan parti politik apa pun, ia hanya alat saja untuk menaikkan Islam. Bukan pula Islam pula ditunggangi oleh parti hingga hukum hakam dia kita buat tak faham, maka tu jadi tak comel. Ini nasihat ikhlas lah. Sama ada tuan-tuan nak terima tak terima, terpulang. Ya, saya ikhlas nak khabar. Kalau kita nak agama kita jadi molek, jadi comel, jangan kita pejamkan benda-benda tak betul semata-mata orang tak betul tu dia sama parti dengan kita. Itu namanya asabiyah. Bila Nabi SAW ditanya oleh sahabat, aminal asabiyah ayyu'ina rajulu ayyuhibbar rajulu qaumahu. Adakah asabiyah satu orang lelaki tu dia kasih pada kaum dia? Nabi kata la. Biasa orang kasih kepada kaum dia. Kasih pada bangsa dia biasa. Nabi kata tu bukan asabiyah. Habis asabiyah apa dia? Ayyu'ina rajulu qaumahu ala zulmin. Bahawa seorang itu menolong kaum dia, puak dia melakukan kezaliman. Jadi kadang-kadang itu yang berlaku. Saya tak kata mana-mana parti ni secara umum je. Oleh kerana orang tu parti dia buat zalim pun dia buat tak nampak. Buat benda tak betul pun dia tak kritik. Kalau hak lain buat, bising lalu. Jadi jangan gitu. Kita ambil Islam sebagai kayu ukur. Hak mana tak betul dia parti mana sekalipun, kita tegur. Atau kalau tak makan tegur orang, maka kita sekat lah. Supaya fahaman macam-macam tu tak tersebar. Wallahu a'lam. Saya cakap. Fatwa mana?